semua orang diampunkan oleh Allah dan kena rahmat Allah, kecuali mujahir. Hati-hati. Apa mujahir, tuan-tuan? Orang yang apabila dia buat maksiat, Allah satar dan tutup dia pergi umum ke orang. Hak macam ni Allah tak ampunkan. Nabi kata ramai orang buat dosa, dengan rahmat Allah, Allah ampunkan orang tu. Sebab iman dia lemah, dia tak pernah berlagak di hadapan Allah dia buat dosa. Dia tidak pernah muka di hadapan manusia sebab dia buat dosa. Dia tak pernah cabar Allah sebab dia buat dosa. Dia mengaku dia lemah, dia simpan dosa yang dia buat, dia tak cerita ke orang. Ilal mujahir, Nabi kata, kecuali satu kumpulan jarang mendapat rahmat Allah, susah untuk mendapat pengampunan Allah. Mereka yang apabila Allah sudah tutup aib dia, dia buka aib dia depan orang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hati-hati, tuan. Dengan inilah media sosial ni, semua benda nak cerita, semua benda nak post. Semalam dia berzina, dia masuk dalam status dia, malam dia berzina, kata boleh seorang lagi perempuan. Hasbunallah wa ni'mal wakil.